Itulah guys, secara jujurnya guys kita kena terima tu guys hakikatnya apa. Kau faham tak? Messi is better than Ronaldo tu kalau dalam bola tu, betul tak? Walaupun kita peminat tegar Ronaldo, kau tengok tu dia dah tua dia still boleh hat-trick tu. Betul guys, kita kena akui benda tu tu. Messi apa sial tak? Kita kena akui kan benda tu guys. Gentle, kita kena akui tu. Walaupun aku saya minat Ronaldo, aku tak minat Messi ke, tapi kita kena akui tu benda tu tu. Gentle, kena terlampau ni guys. Kita kena terima fakta tu. Tim dia boleh swap dia. Okay, kenapa tim dia boleh swap dia? Kenapa tim Portugal tak boleh swap dia guys? Itu je. Itu je persoalannya. Itu je persoalan dia. Lawan Poke boleh lah ni. Orang ni dia apa tahu tu Messi sedang lebih better guys. Aku tak suka Messi guys, tapi kena terima benda tu.